Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Husna binti Abdullah, wartawan cilik Skamba TV. Bersama saya Zuhaikal B. Osman, juru kamera Skamba TV. Di belakang saya, anda boleh lihat dengan sendiri suasana proses pembuangan undi sesi pilihan raya ketua murid bagi sesi 2025 yang julung kali diadakan. Bersama saya 6 orang calon ketua murid. Sila perkenalkan diri anda. Saya Nur Arisa Humaira bin Bang Masen dari kelas 6 Bestari. Nama saya Muhammad Afif Amsyah bin Ahmad Isri dari kelas 6 Bestari. Nama saya Amira Batisha binti Muhammad Edinawa daripada kelas 6 Cemerlang. Nur Kaisal Bakis binti Suhardi dari kelas 6 Cemerlang. Nama saya Nuriski Khalif bin Abdullah dari kelas 6 Cemerlang. Dan saya pula Safia binti Suryadi dari kelas 6 Bestari. Apakah perasaan anda terpilih menjadi calon ketua murid? Saya berasa gembira dan yakin dengan kebolehan saya menjadi pemimpin. Perasaan saya pula rasa berdebar sebab ini baru pertama kali sekolah kami menjalankan pilihan raya untuk ketua pengawas. Kan manifesto yang anda janjikan untuk warga sekolah. Saya ingin menjadi suara kepada pihak sekolah untuk mendengar masalah rakan-rakan. Saya juga ingin menjadi contoh murid dari segi sosial dan akademik. Saya akan berkhidmat dengan penuh dedikasi dan bekerjasama dengan semua pihak serta mewakili suara murid dengan adil dan saksama. Apakah harapan anda sekiranya terpilih menjadi ketua murid? Harapan saya jika diberi peluang sebagai ketua murid, saya akan menjalankan tugas dan memikul tanggungjawab dengan baik. Saya juga akan memastikan rakan-rakan pengawas saya bertugas mengikut jadual yang disediakan. Itu sahaja, terima kasih. Sekiranya saya menang, harapan saya akan memberi komitmen sepenuhnya terhadap tugas. Okey, baik, terima kasih. Apakah perasaan anda sepanjang proses pengundian ini? Perasaan saya dapat mengundi ketua saya sendiri dan merasa perasaan yang seronok untuk mengundi ketua sendiri. Saya rasa gembira dan saya rasa happy. Apa harapan awak kepada calon yang menang? Harapan saya kepada calon yang menang, mereka boleh buat tanggungjawab yang betul. Di sebelah kiri saya, Cikgu Alif bin Abdul Ghani, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Bakam. Baiklah, apakah harapan Guru Besar kepada calon yang menang pilihan raya ketua murid nanti? Okay, baik, terima kasih kepada Ain. Baik, Alhamdulillah pada tahun ini kita buat julung-julung kalinya kita telah mengadakan pilihan raya ketua murid. Jadi besar harapan saya agar calon ketua murid yang menang nanti dapat menjadi ketua murid yang berwibawa, berkaliber dan mampu menjadi suri tauladan kepada semua murid di sekolah ini. Terima kasih Guru Besar. Berikut merupakan proses pengiraan undi yang dilaksanakan oleh para pentadbir. Guru Besar berikan sedikit ulasan. Baiklah, setelah selesai proses pembuangan undi di Dewan Perhimpunan, peti undi telah dibawa ke bilik mesyuarat untuk dikira dan dijumlahkan oleh saya sendiri dan akan dibantu dan disaksikan oleh para penolong kanan di balang-balang yang telah kita sediakan berdasarkan kepada ke-6 calon. Jadi kita akan mengira dan menjumlahkan di bilik mesyuarat. Kemudian keputusan itu akan diumumkan pada hari Jumaat semasa perhimpunan khas nanti. Begitulah tadi besarnya harapan Guru Besar kepada calon pemimpin Skamba yang akan datang.
Skamba memilih pilihan Raya Ketua Murid 2025. Sekian dari Skamba untuk semua. Terima kasih. Selamat mengundi kepada semua murid. Pilihlah calon ketua murid yang layak memimpin anda.